Bekerja dengan Datuk Seri Anwar memang satu pengalaman yang sangat menarik. Sedih rasanya hati di dalam mengenangkan peristiwa yang sudah silam. Pengalaman mengikuti jelajah merdeka dalam sebuah bas yang sangat unik memang tidak ternilai. Bas ini lengkap dengan pentas mini yang mengambil masa kira-kira macam 15 minit untuk disediakan. Kru jelajah mereka harus pantas sediakannya kerana jadual masa mereka memang ketat. Trailer jelajah mereka juga lengkap dengan peralatan multimedia, lampu dan sebagainya yang diguna pada destinasi terakhir rombongan ini. Kru kita mengambil masa lebih kurang 2 hingga 3 jam untuk sediakan pentas trailer dan semuanya perlu sedia sebelum ketibaan Datuk Seri. Semua ini dilakukan dengan secepat mungkin supaya Datuk Seri mempunyai masa yang secukupnya untuk berinteraksi dan menyampaikan mesejnya kepada rakyat. Idea adakan jelajah merdeka rakyat dengan bas ini bukan dari saya. Jadi saya kena cerita kasih kepada teman-teman, rakan-rakan yang mengilhamkannya dan saya mendukung. Dan rakan-rakan dari baik sekretariat partai, sekretariat pejabat saya dan rakan-rakan yang mengurus bas, termasuk pemandu yang cekap itu tentunya punya jasa dan habuan dalam kejayaan ini. Madu di tangan kananmu, pakatan racun di tangan kirimu. Aku dah tahu mana satu pilihanku.